Eliud Kipchoge yang boleh lari sejauh 42 km non-stop tapi kaki dia halu je. Kipchoge ni seolah-olah dia macam skip leg day lah kalau dia minjit. Sebenarnya kaki runner marathon ni tak perlu besar pun, tapi dia kena efisien. Bila kaki hang besar, bermaksud muscle kaki hang pun besar. Benda ni dia akan buatkan berat kaki hang bertambah. So akan lebih banyak energi yang hang kena guna setiap langkah. Bayangkan hang kena angkut beban 10 kg dekat betih hang selama 2 jam lebih. So matematik dia mudah ya. Lagi ringan otot hang, lagi senang nak maintain pace running hang secara konsisten. Nak marathon ni bukan hang nak lari laju selama 5 minit tau, tapi hang kena lari selama 2 ke 3 jam secara non-stop sepanjang berpuluh kilometer. Kalau hang tengok body composition Kipchoge and mostly pelari marathon yang lain, semua ada body fat rendah gila, sekitar 6 hingga 8% saja. Muscle dia memang ada, tapi functional muscle. Dia bukan otot untuk dia show off, dia nak maintain kelajuan larian dia. So body fat rendah tu logik untuk seorang pelari marathon. Kalau hang tengok benda ni secara sains logik, setiap 1 kilo ekstra pada kaki hang bermakna akan tambah juga beban tambahan sebanyak 1 kilogram untuk setiap langkah yang hang lari. So let's say 42,000 langkah hang guna dalam satu marathon yang hang join. 1 kilo yang tadi tu dia akan jadi 42,000 reja tambahan untuk kaki hang. Kalau hang nak dapat fitness and stamina level Kipchoge ni, dia bukan pasal besar otot tau, tapi hang kena concern pasal ringan, laju, and hang boleh bertahan lama sepanjang hang lari. Kipchoge punya kaki ni mungkin kecil, tapi kalau hang minta dia solo run highway utara selatan exit Sungai Buloh, aku rasa dia on lah.